Okey, hari yang dinanti-nantikan. Aku memang excited gila kot untuk tunggu hari ni. Sebab sebuah kereta yang aku idamkan dah lama dan ini akan menjadi first JDM aku selama aku guna kereta, beli apa semua. Banyaklah kereta JDM dalam top list aku, antaranya Honda FL5 lah, GR Yaris, Supra dan macam-macam lagi. Tapi yang ni dia special and sangat rare dekat atas jalan di Malaysia ni. So macam korang nampak, ini dia kereta warna merah, Toyota GR Corolla. Yes, this is very super rare. Kalau kita tengok atas jalan sekarang ni, mungkin korang akan jumpa warna grey ataupun warna putih, but this one warna merah. And ini adalah official daripada Toyota Malaysia punya unit. Tapi aku tak beli baru lah, aku beli yang unit second. So harga dia pun bila aku dah discuss dengan pihak Toyota Malaysia, dia boleh bagi best price lah untuk aku beli kereta ni. Banyak benda aku nak share pasal kereta ni actually. Okay, kalau kita tengok dari segi dia punya rupa tu, ini bukannya Corolla yang biasa. So kat Malaysia kita ada Corolla Cross, kita ada Corolla Altis apa semua kan. But this one, another version of Corolla. Ini memang kereta sukan daripada Toyota sendiri dalam line up GR. Ini bukannya GR yang pasang body kit saja tau, tapi internally engine dia punya interior semua memang full of GR. And untuk GR ni sebenarnya dia banyak varian dekat market luar, contohnya macam US ataupun Japan. US lah especially, diorang ada Core Edition, ada Circuit Edition, ada juga yang GR Morizo Edition. But untuk Malaysia kita just ada GR Corolla yang full spec terus dapat. Ini bukannya Morizo ke, bukannya Circuit ke apa, bukan. Sebelum aku go through dengan benda-benda lain, kita tengok dulu pada bahagian luar dia. Jom, kalau kau tengok dekat bahagian depan ni, oh, inilah part yang aku paling suka lah dengan GR Corolla. Siap ada rebin lagi ni, siap kan? Okay, kita alihkan rebin ni dulu. Melekat pula dia. Oh, ada suction. Okay, tolong pegang rebin. Terima kasih. Kalau korang tengok dekat bahagian dia punya bonnet depan ni, ada bahagian event warna hitam piano black. Ini lubang yang betul tau. Dia keluarkan angin daripada bahagian engine bay bawah ni. Kiri kanan ada dua. Dan dekat sini juga dia ada shape macam tulang. Ini yang membuatkan dia lebih aerodynamic and cantik lah rupa dia kan. Okay, dekat bahagian depan, so ini logo Toyota macam biasa, dengan dia punya shape dia tu lebih garang kat sini, dengan dia punya bahagian bumper bawah ni, grill dia. Sini ada juga bahagian lampu ni bawah ni, and ada event yang real juga yang go through dekat bahagian bawah ni. So kiri kanan ada lah. So basically GR Corolla ni dia dah ada dia punya facelift 2024, 2025. Yang tu dah ada pilihan untuk auto lah, but this one memang all the way manual 6 speed. Yes, manual guys. Kalau tanya aku boleh ke bawa manual? Yes, aku memang pengguna kereta manual sebelum ni. Untuk first car aku, Azia dulu, sebenarnya aku beli Azia SE manual. Aku memang special order dekat Pro 2, aku nak manual, aku tak nak auto. Masa tu tahun 2016, aku baru nak ambil belajar. So aku pun macam tak biasa bawa auto sebenarnya, that's why aku order manual. And kereta tu ada lagi sampai sekarang lah. Yes, aku memang pengguna manual sebelum ni, dan this is my second manual car. Yes, and first JDM aku guys, GR Corolla warna merah pula. Kau bayangkan Azia aku warna merah. Kereta-kereta aku sebelum ni banyak warna merah jugalah. This one, even Tesla aku warna merah, ni pun warna merah. So yes, finally aku dapat warna merah untuk kereta yang aku dah lama idamkan. And kalau perasan juga dekat bahagian windshield ni ada macam kamera dan juga sensor. Tapi aku tak pasti ni ada level berapa. Maybe level 1 ke 2 macam tu. Tapi ni manual kan. Memang kita kena tukar gear manually juga. Aku difahamkan untuk unit Toyota Malaysia siap ada bagi dengan dashcam sekali. Ini dashcam official Toyota, tapi tak tahulah kualiti dia macam mana, kena try dulu. Cukup pada bahagian depan. Now kita tengok pada bahagian side profile dia ni. Wah, ya Allah, handsomenya kereta ni. Aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Setiap kali aku tengok dekat dalam gambar, kat video aku macam, ya Allah, bila nak dapat kereta ni. Daripada tahun lepas lagi sebenarnya aku idamkan. By far this one adalah Toyota GR yang paling praktikal lah kalau compare dengan GR lain. Yaris ke Supra ke 86, yang tu memang kebanyakannya tak praktikal sangat. Yang ni 4 pintu. Yes, ada 4 pintu. Okay, kalau tengok pada set profile dia, dia punya bahagian side mirror ni warna hitam cover dia. And fender depan ni ada juga bahagian event warna hitam.
Ada emblem GR kat sini. Kalau perasan juga dekat bahagian side skirt ni ada tulis GR4. So ini menandakan bahawa kereta ni adalah all wheel drive. So dia bukannya front wheel ataupun rear wheel. Yang tu aku cerita kejap lagi. Ini pun ada something menarik. Kita boleh ubah dia punya percentage, belakang nak berapa persen, depan berapa persen. Yang tu aku share kejap lagi. And pintu belakang dia ni, korang perasan tak ada something yang unik sikit? Ini dia guys. Ini biasanya kalau kereta lain kita kena tambah tau untuk dapatkan wide body kit macam ni. Tapi untuk GR Corolla ni, dia dah memang siap dengan wide body kit tau. Dah memang, tengok dari belakang nampak lebar gila kereta ni. So daripada bumper belakang, dia bawa ke tepi ni, dia bawa sampai ke pintu belakang. Cantik gila kot. So memang kereta ni dia nampak wide dah, daripada mana-mana arah, depan, belakang, tepi. Kalau tengok dekat dia punya rim, yang ni memang dah full spec. Sebabkan dia dapat sekali dengan brake caliper 4-port, ada logo GR warna merah. Kalau yang Yaris kan dia ada banyak varian, ada yang tak dapat brake caliper macam ni, ada yang dapat. Yang ni Corolla memang dapat dah siap untuk unit Malaysia. And then rim dia banyak spoke macam ni, warna hitam. And by the way, rim stock dekat GR Corolla ni memang dia dapat terus dengan rim Enkai tau. Yang ni memang original Toyota dan juga Enkai, and made in Japan punya rim. That's why dia punya design tu dah nampak cantik dah bagi aku. Rim belakang pun sama juga 18 inci dengan brake caliper GR kat situ warna merah. Depan belakang memang GR punya brake lah. Tayar yang digunakan ni adalah Toyo Tires Proxus Sport 2. Aku tak pernah guna tayar ni. Tapi sebenarnya aku planning untuk nak tukar rim and tayar lain lah. Rim apa tu aku tengah fikir-fikir lagi. Sama ada nak tukar TE37 ke, CE28 ke, ataupun maybe Advance GT dan sebagainya. Korang boleh recommend aku rim apa yang sesuai untuk aku sumbat dekat GR Corolla ni, dan warna apa yang sesuai. Kalau aku fikir sama ada warna putih, warna bronze ataupun warna silver, aku rasa 3 kali tu mungkin sesuai. Warna hitam ni nampak macam low profile sikit lah. Tapi kalau warna cerah dia nampak lebih garang, aku rasa lebih naik colour kereta ni kan. Tapi korang boleh recommend rim apa yang best untuk aku pakai, dan dia punya specs, JJ, offset. Aku macam tengah survey jugalah. Okay, korang boleh komen rim apa yang sesuai. Okay, kita pergi ke bahagian belakang pula. Now, macam korang nampak, wide gila kan. Dia punya bahagian body tu, dah lah kereta ni nampak rendah. Lepas tu lebar pula kan. Dari belakang nampak macam ini kereta apa ni kan. Tapi memang handsome lah kalau korang tengok kan. So kat sini ada emblem GR Corolla, logo Toyota sini. And then lampu dia, Masya Allah, handsome-nya. Ini kalau masuk sikit body kit dah lagi auto handsome lah. Dengan kalau kita masuk GT Wing ke, lepas tu tambah sikit dia punya aksesori semua. Ok, kalau tengok dekat bahagian bumper bawah ni, diffuser dia memang nampak lah sporty design dia. And ada 3 exhaust dekat sini tau. 1, 2, 3. Tengah-tengah tu orang kata macam bentuk USB-C port kan. Aku pun rasa macam bentuk USB-C port. And yes, nampak unik sebab dia gunakan 3 exhaust. Tapi ada yang cakap diorang tak suka sangat 3 exhaust. Ada yang tukar 2 exhaust je. Itu kita boleh custom next time lah. Tapi aku rasa 3 exhaust ni dia lebih nampak unik lah. Maybe in future kalau aku rasa macam dah bosan dengan exhaust stock ni, aku akan tukar exhaust lain lah. Exhaust apa pun aku tak tahu lagi. Korang boleh recommend lah. And then siapa-siapa yang kat luar sana nak sponsor ke, nak try something new dengan kereta aku, korang boleh roger aku dekat Instagram aku ataupun dekat aku punya threads. Sebab aku memang excited gila nak mod kereta ni. Macam-macam benda aku nak sumbat kat dia. Tapi slow-slow lah. Kita tak nak buat terus sekaligus. Kita nak relax je, chill-chill kan buat lah. Kita akan pasang sikit-sikit. Kita tak akan buat semua serentak. Sebab timing pun satu hal kan. Kita ada kerja lain lagi. Okay, something yang different dengan GR Corolla ni adalah dia punya bahagian bumbung atas. Okay, bumbung atas dia, ini bukannya bumbung biasa, tapi ini adalah original forged carbon. Yes, datang terus dengan forged carbon. Ini jenis matte finishing lah. Dia bukannya glossy. Tapi aku rasa untuk nak protect dia, kena letak PPF lah kot kan. Lepas tu dia ada spoiler kecil sini, ada lampu bright sekali. And ada shape juga tau dekat atas ni, nampak ni. Lepas tu shark fin. Okay, dengar sikit bunyi dia punya bumbung atas. Itu dia bunyi carbon. Forged carbon. Dan condition dia, kereta ni aku boleh consider sebagai 9.5/10 lah. Overall, aku dah tengok sebelum aku beli. Memang almost perfect condition dia. Aku memang excited gila kot. Sebab dia warna merah, warna yang aku memang suka gila. Dan warna merah ni memang agak susah jumpa dekat market Malaysia. Mungkin ada yang pakai tapi tak ramai. Sebab aku dah masuk dalam grup GR Corolla Malaysia punya. Kebanyakannya gunakan warna grey atau putih. Warna merah ni memang super rare. Ok, tak apa. Yang tu kita akan cerita nanti. Aku nak tunjuk kat korang sekejap. Dia punya boot belakang, boot space dia. Memandangkan ini kereta sukan, so boot space dia memang tak besar lah. Boot space dia kecil je.
Nampak? Memang kat sini aku rasa stroller anakku muat. Cumanya nak tambah lagi luggage semua tak muat lah. Lepas tu ni kita boleh buka sebenarnya. And kalau kita buka dekat bahagian bawah ni, korang nampak ada bahagian bateri. Reason why kenapa dia letak dekat bahagian belakang adalah disebabkan oleh weight distribution pada kereta ni lah, supaya dia balance sikit. Sebab depan pun banyak komponen-komponen lain dekat engine bay. Okay, actually benda ni boleh je kita cabut, sebab dia memang ada bateri je. Dia tak ada benda lain. Kalau nak tambah lagi ruang ni aku rasa boleh je. Cuma dia ada risiko sikit lah. And tak ada tire spare. Kereta-kereta baru sekarang ni memang kalau rosak, pecah pun semua, sama ada kau tampal sendiri ataupun kau panggil je lah towing. Towing datang, angkut lah kereta. Itu je lah benanya. Okay, kita masuk pula dekat bahagian dalam dia. First impression aku masa aku masuk tu kereta ni, aku tak rasa macam terlalu rendah sangat dan tidaklah terlalu tinggi. Hatchback punya level kira okay. Sitting position aku memang kereta ni dibuat khas untuk rally actually. Kalau kita compare antara GR Yaris dan juga Corolla, aku dah duduk dekat dua kereta. Personally, aku suka lagi interior dekat GR Corolla ni. Kalau compare dengan GR Yaris yang before punya facelift yang Gen 1 kan. Sebab yang ni dia lebih modern sikit design dia. Dia tak macam outdated sangat. Sebelum aku cerita pasal dia punya interior yang lain tu, kalau korang tengok dekat bahagian trim pintu dia ni, sini memang finishing dia gunakan leather yang soft, tapi tak berapa nak soft sangat, tapi rasalah kalau kita tekan tu kan. Stitching warna merah, lepas tu ni ada warna piano black ni. Lepas tu ada compartment juga kat sini, ada speaker dia. Memang rasalah dia punya premium and sporty dia tu. And dekat dashboard ni pun ada stitching juga tapi warna hitam. Dan soft touch, ni soft touch, banyak soft touch juga. And steering dia pun memang nice kat sini. Banyak gila button, aku tengok macam pening kan. And siap ada dengan cruise control, boleh adjust everything sini lah. Ni bahagian dia punya horn and emblem GR. Aku macam nak tukar steering dia nanti, tengoklah macam mana. Okay, meter dia meter digital, bukannya meter analog. Kalau GR Yaris first gen tu memang analog, tapi yang ni digital fully lah. Meter cluster dia dan juga infotainment. Dan macam korang nampak dekat bahagian tengah ni, dia memang tak ada armrest. Kereta ni kereta rally kan, so macam no point lah ada armrest, macam tak kena lah. Kita juga boleh buat dia drift apa semua. So ada handbrake sini. And gear knob dia ada 6 speed. And untuk gear reverse dia memang kita kena tarik ni pergi ke bahagian hujung sekali. Dia bukannya macam manual lain. Yang ni dia lain sikit. Okay, dekat sini juga dia ada drive mode. Kita boleh ubah drive mode dia. Macam kalau nampak kat sini, dia ada push track. Dan kita boleh tukar tau dia punya front and rear percentage. GR4 tu sini lah, manakan dia 4-wheel drive. Yang ni aku tunjuk kejap lagi. Macam kalau nampak infotainment kat tengah ni memang okay lah. Tak adalah besar sangat, tak adalah terlalu kecil. Kira better sikit lah kalau compare dengan GR Yaris. Aku suka lagi yang ni. And banyak button kat sini. Dashboard dia soft touch lah. Cantik lah aku rasa dia punya susunan dashboard ni. Nampak lah kereta modern sikit kan. Lepas tu dia punya bahagian dalam ni pun kira just nice lah, tak besar sangat. So macam korang nampak, seat dia ni memang cantik juga tau. Design dia memang very sporty lah bagi aku. Ada sekali dengan logo GR kat sini. Ini dia memang jahit ni tau. Dia bukannya tampal macam tu saja. Ini memang cantik lah. And leather seat dia mix sekali. Rasanya macam Alcantara, aku lupa material dia apa, tapi dia mix lah. Leather dan juga satu lagi material lain. And dia semi bucket seat. Dia bukannya fully. Cantik lah. Ada sekali finishing dekat sini warna grey kan, aku suka. Ada lubang sekali sini. And then yang untuk version Malaysia ni, kita ada wireless charger sekali dekat bahagian sini. Dia tersorok sikit kat dalam. Untuk yang recon Japan tak silap aku tak ada wireless charging ni. So bahagian tengah ni memang piano black. Yang ni memang normally kalau kita kata ada guna material ni, senang gila calar. Sama ada kita kena letak stiker ataupun tukar kepada material carbon. Itulah yang biasa orang buat. And ada dua kat holder sini. Lepas tu dia punya charging USB-C, bukannya USB-A. Ni ada port satu, ini 12 volt. Depan ni tak tahu ada ke tak, macam tak ada je. Aku tak explore lebih banyak lagi pasal kereta ni sebenarnya. Oh, dia punya bahagian seat belt bukan warna merah, ni warna hitam. Sebab aku tengok dekat luar negara dia warna merah. Aku tak sure itu version apa. Now, let's go. Kita start dulu enjin kereta ni. Aku belanja korang sikit bunyi kereta ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lupa pula, nak start enjin kereta ni bukannya tekan pedal brake tau. Kita just tekan pedal clutch. Dia lain sikit. Tekan pedal clutch and start. Stock exhaust dia pun bagi aku sound okey-okey lah. Nak kata sedap ke kuat ke tak juga. Dia kira stock dia pun dah bunyi berderau. Dan ini memang real daripada exhaust. Dia bukannya daripada speaker. Macam GR Yaris, dia orang punya bunyi exhaust tu dia ada enhance daripada speaker tau. Yang ni memang dia real. So ini memang meter dia fully digital.
So segala info yang kita perlukan ada kat sini lah. Nice. Ini adalah bahagian dia punya infotainment. Nak kata cantik tu tak adalah cantik sangat. Okey lah. Ada Apple CarPlay, Android Auto. Itu yang penting. Media. Dia banyak touch lah sini. Cuma untuk kita nak control, kita boleh steer manual di sini. Nice. Aku suka dengan dia punya konsep ni. That's why aku pilih GR Corolla lah. And satu lagi aku lupa nak mention pasal dia punya engine. Okay, jom kita tengok engine dia. Sebab GR Corolla dan juga GR Yaris, dia bukannya guna inline 4, tapi dia guna inline 3 cylinder guys. Dan size engine dia 1.6. Dia bukannya 2.0 tau. Of course ada juga dengan turbo and 4 wheel drive. Aku nak kena buka dulu dia punya bonnet depan. Okay, jom kita tengok engine bay dia macam mana. Ni first time aku nak buka tau. Yang ni tak ada damper, memang manually macam tu. So korang tengok lah, dia punya susunan engine bay memang kemas kat sini, very clean. Different lah kalau compare dengan kereta sukan lain yang gunakan 4 cylinder, turbo juga. By the way, dari segi dia punya power untuk engine 3 silinder dekat GR Corolla sendiri, memang setiap silinder tu dia ada 100 horsepower dibahagikan kepada 3, bermakna total ada 300 horsepower dengan 370 Nm of torque. So beza dengan yang GR Corolla facelift 2025, yang tu dia punya horsepower sama, cuma torque dia tinggi sikit, 400 Nm. So ada beza sikit lah. And untuk yang facelift, dia ada versi auto. Yang ni memang all the way manual. Pesaing utama untuk GR Corolla ni sebenarnya adalah Honda Civic Type R FL5. Yes, sebab yelah dia 4 pintu, practical. Cuma kalau kita nak compare tu, dia beza sikit. Sebab FL5 dia guna front wheel drive, and then boot belakang dia pun lagi besar. Okay, yang pasal power ni apa semua aku tak nak ulas banyak, sebab aku pun tak adalah nak kata pakar sangat. Tapi kita just bagi pendapat lah dari segi user experience tu sendiri kan. Nanti kita try bawa dia. Now kita pergi ke bahagian seat belakang. Memang dia hatchback, so nak kata selesa sangat tu tidak lah. Tapi untuk orang macam aku yang berat 80 kilo dan juga tinggi 170 cm, okey. Kepala aku pun tak kena dekat roof lining atas ni. Dan roof lining dia warna hitam. Ni bukannya Alcantara lah, aku tak sure. Pada bahagian belakang seat ni pun dia leather dan ada stitching warna merah. So ada compartment juga kat sini. And belakang ni pun actually dia ada mix juga dengan texture berbeza, leather dan juga ini mungkin Alcantara. Boleh duduk 3 orang. Cumanya nak selesa 2 orang lah. Tapi sebenarnya boleh je duduk 3. Kalau kita turunkan tengah ni pun ada juga armrest. Ada 2 cup holder kat sini. Selesa lah. Tapi ni aku tak sure boleh turunkan ke tak. Satu ni. Kena check balik. Rasanya dia connected. Yes, dia tak boleh turun tengah saja. Dia kena turun 2 dan 1. Dia terasing 2-1 je lah. And sitting position tak boleh adjust. Dia memang fix. Sama ada kita turunkan ataupun kita letak macam ni. Dia fix je. Tak boleh adjust bawah sikit ke atas sikit, tak boleh. Ini kalau jalan jauh aku tak tahu macam mana. Suspension dia pun rasanya dia agak stiff juga. Dia tak terlalu comfort. Ya, kereta sport kan. Aku baru perasan yang bahagian cup holder ni dia ada finishing piano black. Yang ni anak-anak aku confirm akan calahkan ni. Letak botol lah, mainan lah apa semua. And ni finishing leather. Bawah ni plastik. Atas ni plastik juga. Depan tu finishing ni lagi rasa premium sikit lah kalau compare belakang ni. Pintu dia kita try buka pintu dia. Berat tak? Pintu dia tak berat sangat. Nak tutup pun effortless lah. Tak perlu nak tutup kuat-kuat pun. Slow je. That's Toyota. Yes, belakang pula. Ni rasa ketat sikit. Yes, very effortless. One more. Oh, baik lah. Fuel tank untuk GR Corolla ni adalah 50 liter. So kalau kita gunakan minyak subsidi RM1.99, RON95, fuel tank dia adalah RM100. Itu kalau dia betul-betul habis lah. Tapi kalau kita guna RON97, almost 200 lah kot. Mungkin dalam 170, 180 lah full tank dia. 50 liter tank ni memang agak besar lah. Cuma aku tak tahu lah berapa range dia boleh pergi, berapa km kan sekali full tank. Mungkin juga 400 ke 500 average yang aku boleh jangkakan. Tapi kita cuba nanti macam mana. So guys, itu saja antara perkongsian kali ni tentang first JDM aku. Aku memang sangat excited dengan kereta ni. Kita akan buat mods dia tapi slow-slow, one by one. Korang boleh komen mods apa yang patut aku buat dulu. Tukar rim ke, pasang dia punya aero body kit ke. Actually aku macam survey juga aero body kit daripada Japan. Bila dah tanya kawan-kawan, nak dapatkan daripada Varis ke, daripada Tom semua memang lama gila pre-order dia. Lebih kurang dalam 6 bulan ke 1 tahun. Dalam masa tu aku tak tahulah apa benda yang aku dah mod kereta ni kan. Tapi memang makan masa agak lama lah kalau kita nak order directly daripada Japan. And harga dia pun tak murah lah. Makan puluhan ribu ringgit. Minimum pun mungkin dalam 25 ke 30 ribu ringgit. InsyaAllah kalau dapat awal sikit tu lagi bagus lah untuk kita nak completekan kereta ni. Dan mungkin aku akan ambil masa lebih kurang dalam 1 ke 2 tahun lah untuk nak completekan everything pada kereta ni. Tapi kalau ada rezeki kita boleh completekan dalam masa lebih singkat.
Okay, itu saja sikit sebanyak aku dapat kongsikan tentang kereta GR Corolla aku. This my first day. Aku dah pernah bawa dah kereta ni masa test drive tu. Tapi ini adalah hari pertama di mana ini adalah kereta milik aku untuk aku bawa balik ke rumah. Aku memang excited dan anak-anak aku pun excited untuk kereta ni actually. Diorang suka. Sebab anak aku suka dengan bunyi exhaust dia, suka dengan aggressiveness kereta ni sendiri. Lagi-lagi warna merah pula, anak aku pun suka warna merah. So yeah, this is for me and for my family juga. Kita akan cuba juga drive jauh dengan kereta ni, tengok macam dia pergi dia. Sama ada selesa ke tak selesa ke, minyak dia macam mana apa semua. So ya, terima kasih untuk korang semua yang support dan sudi like video aku sampai habis dan sudi subscribe aku. Dan kalau korang ada sebarang cadangan ataupun pendapat, just share saja dekat yang bawah ni, okay? Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Let's go. Kita balik office pula. Tak sabar nak drive jauh-jauh, bawa manual ni. Dah lama tak drive jauh-jauh naik manual. Oh, lupa pakai clutch. Dah biasa tekan brake. Ya Allah, sedapnya gear manual dia. Bunyi enjin, bunyi exhaust dia, bunyi turbo dia tu. Inilah nikmat dunia. Dia tarik tu. Gila lah, sedap kot kereta ni. Betul lah bila kita dah biasa guna EV dan kita guna ICE, dia punya nikmat jiwa tu lain. Dan aku adalah orang yang guna dua-dua dan suka dua-dua. EV aku pakai, ICE pun aku pakai. So kita tak payah memilih pihak mana lah. Kita guna je, experience je dua-dua. Tapi GR Corolla ni memang very different lah. Walaupun enjin dia kecil 1.6 3 silinder, but dia punya feel tu, ya Allah, sedapnya bawa kereta ni. Manual dia pun senang. Untuk GR Yaris dan juga Corolla, aku tak pasti GR lain ada ke tak, tapi kalau manual dia memang ada IMT, Intelligent Manual Transmission. So IMT ni apa yang dia buat adalah, kalau kita tak guna and kita tukar gear manual dia ni, dia akan ada macam rev tau. Kita rasa macam masa macam tarik-tarik. Dia macam kita rasa lah engine braking tu kan, tiap kali gear changing. Tapi kalau kita enable IMT ni, dia akan hilangkan rasa engine braking tu. So dia punya rev tu akan lebih smooth. So changing gear kita pun akan rasa lebih smooth. So kita nak meluncur cruise atas highway tu ataupun dekat city area, memang lagi sedap lah nukaran gear tu kan. Dari segi suspension memang rasalah yang kereta ni agak stiff, tapi bagi aku stiff yang acceptable lah. Tadi aku bawa adalah langgar zebra line, pohol and bumper pun semua, memang tak adalah macam terlalu keras sangat. Dia punya suspension stiff yang acceptable lah bagi aku, sebab dah experience dengan banyak jenis kereta. Yang ni okey lagi, tapi tak tahulah long term punya experience macam mana kan. And memandangkan dia adalah kereta idaman aku, so that's why kereta ni aku akan guna lama sikit lah. Memandangkan kereta ni 4-wheel drive, so kita boleh buat dia punya power tu balancekan sama ada 50-50 dengan push track, ataupun kita boleh buat 60-40, which mean depan 60 and belakang 40. And satu lagi kita juga boleh buat 70-30, which mean belakang 70 dan juga 30 depan. So kalau 30-70 tu kita boleh lah nak buat layan drift kan. Yang 60-40 tu mungkin lebih kepada acceleration, sebab dia bagi more power dekat bahagian tayar depan instead of belakang. And by the way, untuk GR Corolla Malaysia ni susah tau kita nak dapat unit dia. Aku tanya orang yang jual di pihak Toyota, dia kata pre-order pun dalam masa 6 ke 8 bulan. That's why untuk unit Malaysia sendiri tak banyak tau stok. So kalau nak dapatkan tu memang kena tunggu pre-order lah. Sekarang ni dah ada yang facelift baru. Yang facelift baru tu harga dia boleh tahan juga 367 kalau baru. Tapi aku tak beli baru, aku beli yang used lah. Ini bukannya recon lah. And warranty dia ada lagi. Rasanya dalam 4 tahun tak silap aku. Dah lupa lah, 3 ke 4 tahun macam tu lah. So local warranty senang, apa-apa claim dengan Toyota Malaysia. And service pun dekat Toyota Malaysia juga. Ini dia buat first service lah, 10k service. So next service 20k kot silap aku. That's why aku rasa sangat bertuah lah bila dapat beli kereta ni kan. Tapi ada juga option untuk kita nak beli kat Recon. Yang tu pun kita dapat warranty juga daripada pihak seller kan. Cumanya warranty tu mungkin ada 3 tahun, ada 5 tahun, depends lah. Harga market dekat Malaysia kalau kita tengok sekarang ni memang lebih kurang dalam 230 ke 240 ribu.
Yang ni aku dapat harga dia memang okey sangat. Nak kata murah sangat tu tidak lah, tapi dia tidaklah mahal. Aku tanya kawan-kawan yang dalam grup Jack Corolla pun, kira harga ni okey lah untuk aku beli kan. Sebab aku tanya-tanya orang juga sebelum beli kereta ni. And Jack Corolla ni pun ada komuniti dia dekat Malaysia. Cuma itulah masalah Jack Corolla ni adalah dia punya parts tu susah sikit nak dapat. Macam jajan-jajan dia punya aero body kit kan. Kalau compare dengan GR Yaris, memang yang tu sekarang ni parts dia dah banyak lah dekat aftermarket. Shopee pun banyak kan, kita nak dapat aero body kit pun senang. Tapi GR Corolla ni dia tahun baru sikit, so tak banyak lagi aftermarket. Ada, cuma tak banyak pilihan. So itulah serba sedikit aku punya first impression dan juga sharing tentang GR Corolla. Jomlah kita balik ya, dan aku akan share lebih banyak lagi kereta ni. Dan korang boleh suggest lah kat aku. Sebenarnya aku nak buat satu lagi channel khas untuk aku punya fun-fun lah pasal kereta kan. Korang rasa aku patut buat dekat Fast ni ke, ataupun aku patut buat dekat channel lain? Sebab macam bila dah banyak konten pasal kereta dekat channel Fast, macam dah lari daripada niche aku kan, tag. Tapi aku seronok je buat video pasal kereta ni sebab minat kan. Kita buat as a hobby. More tu kita punya pengalaman dengan kereta yang kita ada, pengalaman kita tentang apa yang kita suka. Kita nak share benda tu je, untuk share dengan korang as a community kereta kan. And aku pun honestly baru nak main JDM. So kira aku ni orang baru lah nak masuk dunia ni. Kalau sebelum ni aku banyak main kereta kontil apa semua, yang tu lain sikit. So maybe boleh ramai lah tunjuk ajar aku tentang kereta Toyota ke kereta-kereta lain. Okay, itu saja. Assalamualaikum, bye bye.